Okey geng, kita proses perut lembu dulu, hot fresh. Nak buat air asam boleh, nak buat sup perut pun boleh. Benda ni dia payah juga, dia rumit juga nak proses dia ni. Sebab kita pun bagai latar belakang customer ada, kena betul-betul cuci lah. Kalau makan rumah kita buat rabah-rabah dia lagi sedap. We ada tahi chicken. Kalau rumah ni perut kita, tengok pun sepul kena cuci. Sebab kedai makan ni pelbagai customer ada, latar belakang customer ada. Perut bola. Kalau nak mari makan, mari kedai ke bakar Papa Surah sebelah Medan Pekaling Nyiris dah. Lapok je mudah ni buat kerja ni. Benda ni nyawa hak juga ni. Hak frozen ada tapi kita tak ambil. Hak frozen dia mudah lagi, kita beli kat bubur dah koli lalu. Beres. Kalau hak fresh dia lagu ni kerja ni. Kena buat 2-3 kali. Orang kata belakang kalau jual itu sikit kan. Pernah putih mata lalu pesih tengok.